Nak makan char kway teow asli dari Penang, tak payah susah-susah nak pergi Penang. Tak payah Pening Pala, Sening ada. Nak tahu tempat ni kat mana? Tengok sampai habis, kaki aku khabar. Char kway teow dia memang tak gurau. Orang Penang diri hak masak. Jadi memang rasa dia jadi molek macam duduk teguh dekat Penang. Wangi, cukup rasa dan tak tekuk bahan. Kali makan memang faham bak apa orang cari. Tapi bukan tu je nak khabar. Sening pun ada sate Darul Salang hot famous dekat Panjalang. Sate dia bapok besar. Ayam ada, daging ada. Kalau lambat sikit memang awak kena tengok orang kunyah je. Kalau kat Panjalang orang sanggup beratur panjang. Sening kira jalan pitah senang cerita. Kedai ni Alfat Seafood buka dari jam Kedai kita start buka pukul 5 petang, tutup ada pukul 2 pagi lah. Kita buka setiap hari. Melainkan kita ada emergency, benda baru kita tutup. lokasi pun senang nak cari. Lokasi kedai kita paling mudah, kalau nak juga mudah sekali depan berhadapan dengan kedai Eko Ladang, ataupun kalau kita mari daripada belakang Ladang tu pergi ke Wisma, bersebelahan dengan Wisma Tenang. Kedai kala kuning lah. Dia tulis Alfat Seafood ikan bakar petai. Kalau awak jenis suka makan hot padu-padu gini, simpan video ni dulu. Lepas tu ajak saing sekali. Tak payah pergi jauh dah. Sini pun rasa dah Penang vibe. Memang cukup dah. Utamanya kalau orang luar daripada Terengganu, kalau berasa nak makan ikan bakar, boleh mari di kedai kita lah, di Alfat Seafood. Boleh tengok dalam Google pun ada.